Kementerian Keuangan dan Urus Harta Jemaah telah membeli aset-aset yang dikira lemah ini yang bernilai 9.9 bilion lah, lebih kurang 10 bilion lah. Dan dia membayar kepada tabung haji dalam bentuk sukuk dengan nilai 20 bilion. Maknanya Urus Harta Jemaah bagi sukuk 20 bilion, tabung haji bagi aset 10 bilion. Lebihan 10 bilion itulah yang menutup jurang di antara aset dan liability, dan ada lebihan sedikit untuk dibayar keuntungan pada tahun yang selepasnya. Jadi sebab itulah dibayar hibah 1.25% tu. Okey, jadi di sini kita kena faham. Hari ini baru saya faham, mungkin anda juga faham. Saya bukanlah kata nak mengiyakan apa yang tak betul, kita kata tak betul. Masa itu kecoh kononnya PH 1.0, sebab itulah Tun Dr. Mahathir kalah teruk. Disebabkan benda-benda macam ni. Dan lepas itu rupa-rupanya semasa Tun Dr. Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri buat kali kedua, ketika PH 1.0 tu, UMNO gunakan kononnya kamu jual harta tabung haji. Dia tak cerita yang tabung haji itu mengalami kerugian hampir 10 bilion. Jadi nak tak nak, untuk selamatkan tabung haji, okey, kerajaan ketika itu terpaksa menggunakan MOF untuk bail out. Jadi nilaian aset yang lemah tadi hanyalah dalam 9.9 bilion ataupun 10 bilion. So buat masuk kepada MOF. MOF bayar kepada tabung haji 20 bilion. Jadi 10 bilion itu duit siapa? Duit siapa 10 bilion? Duit rakyat Malaysia, bukan sahaja orang Melayu. Kerana bail out tabung haji ketika itu 10 bilion itu adalah menggunakan duit taxpayer money. Okey, bukan lagi duit orang Islam saja. Jadi di sini ini adalah bekas CEO tabung haji sendiri yang mengatakan. Jadi benarlah. Jadi siapakah yang melakukan kerosakan, ketirisan, kerugian sebanyak 10 bilion itu? Ini persoalan dia. Pemimpin-pemimpin UMNO lah.